Aku ni jenis dengar lagu hari-hari dan jujur cakap aku memang agak cerewet juga sebenarnya bab bunyi ni. So sampai satu tahap tu aku rasa macam telinga aku ni macam pelik tau. Macam agak tak kena dia punya gatal dia macam lain macam So apa aku buat, aku cuba tukar headphone kan yang mahal punya. Sebab manalah tahu yang murah ni dia punya span dia tak okey ke apa kan. Tapi tetap rasa dia sama juga rasa tak selesa juga. So masa ni baru aku terfikir satu benda lah, betul ke masalah ni daripada headphone kan. So bila aku tengok guna alat ni, patutlah so macam ni lah. Bila ada alat ni barulah aku tahu selama ni aku salahkan gear, salahkan headphone aku. Rupanya yang perlukan upgrade bukan headphone lah. Yang aku suka alat ni dia ada kamera, kita tak nampak apa kita buat. So tak korek agak-agak lah kan. Sebab selalu kalau kita korek telinga kita tak nampak kan. Jadi kita akan agak-agak. So aku dah cuba dan memang agak membantulah. Kalau korang pun ada rasa macam gatal-gatal telinga, tak selesa ke apa, so aku dah letakkan produk ni dekat bawah.